Ui, kasar. Tengah-tengah hari pun dia nak galak pula. Ha. Oi. Oi, padu. Ui, kasar. Ui, mak kau. Jangan kat sini, Kot. Ui, mak kau bapak besar. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Welcome back to Fazrul Azwan channel. Salam sedai. So pagi ni aku dah lama tak menciaran guys. So aku bertiga ni, aku dengan Carol Fishing dengan Adi, Abang Adi Fly. So target ini nak cari yang monster sebab baru korek guys. Kau nampak tu. Kau nampak tu jengkaut tu guys. Tengah korek parit. So parit ni memang padu-padu. Semalam pun kawan si Carol ni hantar gambar kat dia. Naik 3 kilo guys pakai SP. So ada rezeki hari ni hari. So jangan lambat-lambat. Dekat hari panas. Siapa yang baru sampai channel ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share my channel. Let's go fishing. Okay guys, kita try pakai SP katanya SP padu. Katanya kita try ke SP jam, tengok. Berabuk guys, berabuk habis. Okay guys, by the way, pagi ni aku menggunakan set daripada SP. Ya, aku gunakan reel daripada ESP Fishing berabuk guys. Dalam berabuk ni ESP Legera. Okay, ada direct clicker ni. Dah aku pairkan dengan ESP Phantom Pro ni 510 LB, 6 kaki, 3. So jom kita test. Harap-harap ada yang sudi menyambur lah. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Baik oh. Baju aku pun berabuk. Kau main teruk lagi. Jom kita test jump frog. Kita try jump frog guys V Mamba 3.8 cm, berat dia 8 gram. Okay, jom. Cuma tahu pagi-pagi ni dia nak ni. Alah, lucut dah pula. Lucut lah guys. Ada tadi tepi ni dah tenggelam dah soft rock ni. Lucut pula. Aduh. 2 ekor guys. Kasar tu. Aduh. Boleh lucut. Sampai tu lah. Baik tu dia ambil tu. Dia duduk kat tebing, elok aja duduk kat tebing. Ui. Benda lari tu. Talapia ke aruan?
Ya, ada pun. Susah sangat. Ada pun guys. First strike of the day. Tapi macam curut. Awak ialah balik. Kan? Orang cakap first strike ni kena bawa balik. Kan? Kita kena standby. Kasar guys. Kasar guys. Aduh, lucut. Waduh. Lucut geng. Aduh, tak kemas dia ambil guys. Sayang geng, sayang. Aku dah shoot baik punya tu. 3 ekor dah ni, lucut guys. Buang ikan lah. Aku cakap dia ada je sini-sini ni. Dia tak jumpa je lagi ni. Curut dah weh. Allah. Sampai tepi dia ambil lagi ya. Kita try tengok. Dia nak ambil lagi tak? Allah. Aduh sayang. Lari ikannya. Aduh. Aduh sayang. Mak kau. Aduh. Curut pula. Laju gila curutnya. Laju gila. Hei. Curut kalau makan memang laju dia buat lari. Tak apalah. Okay guys, kita rehat jap. So masing-masing dah dapat hasil lah. Semua bawa tong Tengok. Semua bawa tong. Aku bawa tong ni. So aku dapat seekor. Yang lain 2 ekor. Ni Abang Adi ni. Okay lah, saiz. Tapi si Kero punya saiz. Kero punya saiz weh. Tak ada sekilo. Boleh lah. Tak ada susu mak kau. Sedap lah. Orang tengok. Kan? So InsyaAllah kita cari lagi. Kebetulan sampai sini jumpa master-master sahabat benam ni. Amir Jai. Janganlah situ. Amir Jai, jangan lupa subscribe. Ke Badi Fly, Carol Fishing. Kan? Kita orang seorang lagi. Seorang lagi ada otai. Kita layan-layan sini jap. Sekejap lagi nak masuk dalam. Kita layan-layan jap. So stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, kasar ui. Woi, belum apa-apa mana aku. Ui. Ui. Aku belum. Ui, padu mat. Mat rekam mat. Mantap mat. Aku dah menumpai. Aku jahat. Jadi lah. Okey, mantap. Bakal lain betul ni, bakal darah. Bismillahirrahmanirrahim. Ho. Tak apalah, saya tak dapat challenge Fazrul, tapi janji aku strike. Alhamdulillah. Mantap ni. Ui, kasar. Aduh lucut weh, kasar weh.
Berbuih, bai. Berbuih, bai. Weh, dalam ni banyak ni. Pergi jalan dalam lah. Oh, aduh, lucut pula. Aduh, ay. Aduh, lucut. Lucut dah. Ada lagi ke tak? Oh, lucut. Shoot lah. 2 kali dia ambil. Lucut, geng. Nampak dia ambil kan. Tengah pula dia kena kopi. Ni dia. Mana kat tebing-tebing memang eh? Tengah-tengah hari pun dia nak galak pula. Ha. Oi. Baru cakap tadi. Haiyo, 我想香啊，我想香啊。 Wah, bukit tawa. Nombor 3. Habis kali dia A lah. Oh, liao ah. Oh, liao ah. Sampai ada yang aku tak guna pun. Oi, padu. Ih, gosok. Tak lah. Oi! Ya Allah. Oi, berbuih. Aduh. Wih, dia main bawah shoot. Saya pakai yang patuk punya ni baru dimakan ah. Dia ada bawah ni. Bawah Main bawah bai, main dasar, ketuk dasar punya. Tak apa, aku try main atas. Dia ada shoot. Dia. Ucap dia. Lepas tu tak kali aku untuk. Kasar tu. Siul weh, kasar weh. Ui, mak kau. Jangan kat sini kot. Mak kau bapak besar. Ui, besar mak. Ui. Mana cik pakai jumping? Ui, gila weh. Padu weh, besar weh. 我想象啊 ，second time 啊，second time。 Nasib kau kan. Masuk lagi kamera. Second time dia ambil bai. Kalau naik tadi saya rasa sepasang ni, dia tengah bercinta dia bang. Padu. Mi? Padu. Ha. Ini padu yang dicari-cari gor-gor. Salam. Angkat sikit kan kau? Angkat sikit kan. Memang rezeki lah nama kan. Memang rezeki lah. Oh mak kau. Kedua kot. Kedua dia lah. Tak apa kita timbang. Penimbang ada. Jangan risau. Sifu patro kita timbang berapa berat ni? Ya Allah, sabar. Oi. Seronok betul je main lama.
Siapa tegur satu dua ni? Siapa tegur satu dua? Aku lah. Alah. Relax lah. Satu dua. Ni 100 kan? Ha. 1, 2, 3. Okey tu. Satu dua. Awak dah biasa macam ni. Itu tahu tu. Tadi dah lucu. Okey guys. Sama-sama pula dengan Abang Adi. So ini hari kita orang rehat jap. Pukul 11.44 pagi ni. Panas lain macam guys. Tadi aku baru naik Gorgon, memang padu guys. Memang puas hati lah. Yang first tu pun lucut, tu pun kasar agak. Kan? Naik kedua, partner dia kot. So ni kita masak Maggi jap. Cara fishing. Masak jap. Kan? So, aku dah lama tak turun kan. So ini hari turun, alhamdulillah ada kasar-kasar. So ni Carol dah masak Maggi, kita makan jap. So sekejap lagi kita sambung balik mancing. So jom makan-makan. Aduh. Curut. Ya Allah. Ya. Wih, begong lah. Besar siut. Asal lucut ni. Hei. 2 ekor dah ni. Aduh. Tak tajam ke matanya? Tajam. Okay guys, alhamdulillah guys. Ni pun dah pukul 1.40 kan. Cukup lah hari. Ini hari banyak lucut guys kan. Tapi ada satu trofi lah 1.2 kilo. Kalau ikutkan tadi ada seekor lagi. Tapi yelah, tepi ayo dah kan. Dah nak naik lah, lucut pula guys. Pun pot ni memang padu lah. Lama tak turun sini. Ada hasil yang baik lah Alhamdulillah. Kita orang ada 4 orang ini hari. 3 orang berhasil lah, semua atas kilo Gorgon kan. Ami seorang lah tak ada rezeki, dia lucut. Kasar jugalah. So by the way, terima kasih banyak-banyak guys. Sudi datang ke channel aku dan juga tonton video sampai habis. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share my channel. Stay tune guys. Assalamualaikum. Bye bye.